Dah pukul 12 lebih, aku just nak ambil daging aku yang tertinggal tu je dekat office. Go. Barang tertinggal nak dekat office. Okay. Sini cantik lah malam-malam. Dia tak buka lampu, tak nampak Kalau tak tulisan Invictus International School tu, dia cantik lah. So aku ambil daging and then belah je lah. Ni konten khas lah. Berparanormal sekejap. Separa paranormal. Okey, ni lah suasana UiTM di waktu malam. So ini office aku dekat sini, tingkat 3. Tapi chiller bukan kat situ lah, chiller dekat depannya. Assalamualaikum dari General. Ui, lama tak buat konten weh. Rindu. Okay, ni UiTM Pasar Gudang, tempat aku bekerja. Okay, ni kau tengok Kau tengok kalau ada orang nak kena seram, aku tarik ni nanti ada berbunyi tau. Ya, aku tarik ni nanti ada berbunyi. Oh, hari ni tak bunyi. Dia biasanya pintu tu akan berbunyi sebab dia ada macam menyedut angin. Dia bunyi sikit. Kalau kau perasan dia bunyi sikit. Aku kali pertama masuk office malam-malam, bila tak ada orang tu, bila aku buka je pintu tu, grill tadi tu dia berbunyi. Memang apa ni, ada hantu ke apa kan? Tapi sebenarnya dia angin lah. Angin bila kau tolak angin tu. Tapi sebenarnya kalau nak cerita hantu apa, jadi benda tu jadi seram lah. Ini office aku. Buka lampu sikit lah. Sekarang pukul 12 12.11. Menerbang pula. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin.